Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita pergi buka surat 593. Sebelum ini kita telah bicara tentang dua mahkamah yang dilalui manusia. Mahkamah dalam dhamir. Pertama, mahkamah Allah Subhanahu wa taala, biasa yang kita dengar. Kemudian satu lagi mahkamah, mahkamatul dhamir. Orang yang bersalah, hatinya sendiri yang tidak senang dengan dosa yang dilakukan. Tidak senang. Mungkin tidak senang itu jantungnya cepat, degupan jantungnya boleh jadi darahnya meningkat tinggi, dan berbagai-bagai perubahan ada pada seorang yang melakukan kesalahan. Kita mungkin pernah terbaca dalam satu berita pada satu ketika dahulu, disebutnya mesin alat pengimbas. Pernah dengar tak? Alat pengimbas yang digunakan oleh custom. Dia boleh boleh kesan dengan alat ini orang yang berdusta. Misalnya dia bawa syabu heroin, pada kadar yang tinggi, dia akan menghadapi tindakan gantung sebenarnya besar. Alat ini boleh mengimbasi degupan jantung seorang itu. Boleh? Tak pernah dengar ke? Pernah dengar kan? Degupan jantung ini sebenarnya tinggi, kuat. Pasal apa? Jika seorang itu bersalah, maka dia akan dikesani bahawa ini bersalah ni orang ni. Maknanya salah satu daripada tandanya. Ini pun adalah berita tu, saya pun tak berapa pasti. Tak apa, tidak pasti pun, jika perkara ini benar, maka ini satu lagi mukjizat Al-Quranul Karim. Kita tidak menunggu sebenarnya kepada ciptaan-ciptaan baru yang membuktikan kebenaran Al-Quran, kerana Al-Quranul Karim, Al-Quran sudah cukup dengan peliharaan Allah Subhanahu wa taala, dengan kawalan Allah Subhanahu wa taala. Segala isi dan segala ayat-ayat Al-Quranul Karim, biarpun sepatah manusia tidak boleh kelirukan padanya. Tetapi jika betul ada mesin yang seumpama ini, maka ayat yang kita nak baca, bal yuridul insanu liyafjura amamah, bahkan kerana tidak cukup bukti pada hari akhirat, tetapi kerana manusia ingin meneruskan maksiat sepanjang usia di hadapannya. Satu terjemahan. Satu lagi ayat dalam surah Al-Ma'arij, balil insanu ala nafsihi basirah. Bala, ya, manusia lebih tahu tentang dalam jiwanya, dalam dhamirnya. Dhamir itu, jika dia melakukan satu kesalahan, dia tahu dhamirnya ini tidak senang dengan perbuatan yang seumpama itu. Jadi kataan yang tidak senang ini, siapa yang boleh, apa perkara yang kita boleh cari, kita boleh disebut dalam Al-Quran. Al-Quran menyebut ini namanya an-nafsul lawamah, nafsu yang mencercakan diri sendiri disebabkan maksiat yang dilakukan. Jadi jika mesin ini, kita tidak nak sangat pada mesin ini, kita nak sebut ini mukjizat Al-Quranul Karim. Mukjizat Al-Quranul Karim ialah menyatakan bahawa perkara ini ada, walaupun manusia itu sudah mengetahui, tapi bagaimana untuk mendedahkan mukjizat ini kepada masyarakat manusia seluruhnya. Jika benar apa yang disebutkan ini, itulah buktinya. Itulah buktinya penyiasatan sekarang ini dibuat dengan berbagai-bagai cara.
ada mesin pengimbasnya yang boleh dikesani orang ini berdusta dalam laporan yang dibuatnya. Waktu di soal siasat dia berdusta kerana degupan jantungnya, dhamirnya ini berbeza dengan orang yang bercakap benar. Orang yang bercakap benar, biarlah di mana sekalipun dia boleh masuk di mahkamah mana-mana sekalipun, dia tidak ralat, dia berani menyatakan sebab dia benar. Tapi bagaimana kalau orang yang tidak benar? Orang yang tidak benar lebih baik dia memilih untuk tidak bercakap. Lebih baik kalau dia bercakap terbukti bahawa dia sudah bersalah, dia sudah berbohong dengan apa yang dia lakukan. Jadi dia takut kepada pembohongan dirinya sendiri. Namanya ad-dhamirul insani. Ad-dhamir yang kita sebut semalamnya, ini mahkamatun nafs, mahkamah dhamir, mahkamah hati. Kita lihat, katanya mengapa manusia kufur kepada hari akhirat? Adakah kerana kepercayaan itu membawa kesulitan? Payahkah, susahkah beriman kepada hari akhirat ini? Ataupun mengapa manusia tidak beriman? Kepada hari akhirat, atau kepada hidup mereka yang memudaratkan harta benda dan keturunan mereka. Jadi maksiat yang dilakukan oleh mereka pada hari akhirat akan terbukti, dan mereka takut sebenarnya untuk menghadapi hari ini, hari akhirat, kerana kehidupan mereka memudaratkan harta benda dan memudaratkan keturunan mereka. Jawabnya tidak, mereka ingkarkan. Mereka bukan takut pada akhirat, tapi mereka ingkarkan hari itu kerana tidak minat agama, kerana tidak minat agama, tidak suka hidup mereka diikat dengan pegangan agama dan syariat. Mereka mahu hidup bebas mengikut kehendak nafsunya, bukan kerana akal, dan tidak ingin memikul sebarang tanggungjawab. Itu sebabnya mereka tidak beriman pada hari akhirat. Bila beriman kepada hari akhirat, dia akan bertanggungjawab dengan setiap kerja yang dilakukan, setiap patah perkataan yang disebutkan, setiap inci perjalanan hidupnya, dia akan bertanggungjawab sepenuhnya. Bagaimana untuk bertanggungjawab jika seorang itu penuh dengan dusta? Dia berdusta dalam cakapannya, berdusta dalam persaksiannya, berdusta dalam hidupnya, berdusta, semuanya dusta, menyebabkan dia takut. Dia bukan tak faham hari kiamat, dia faham hari kiamat, kerana tidak ada benda pun dalam dunia ini, malah di hadapan orang yang bersalah ini tidak ada benda yang kekal untuk selama-lamanya. Tidak ada. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bukit akan terbang, bukit bukau akan terbang, air laut akan kering pada hari kiamat, maka siapa apalah ada pada manusia. Kalau makhluk yang besar-besar itu boleh berlaku kemusnahan padanya, sistem langit bumi semuanya rusak, maka apakah manusia ini boleh besar daripada, sama ada bila nak dibandingkan dengan hayawan? Ada hayawan yang lebih besar lagi, lebih mampu menjaga nyawanya. Jadi dengan itu ada sebab-sebab lain. Sebabnya takut berhadapan dengan kenyataan. Itulah katanya di dalam ayat berikut ini, bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bahkan kerana tidak cukup, bukan kerana tidak cukup bukti adanya hari kiamat, tetapi kerana manusia ingin meneruskan maksiat sepanjang usia di hadapannya. Sebab dia tidak puas untuk melakukan maksiat penipuan, maksiat yang menipu terhadap dirinya sendiri, menipu orang lain, dalam kerja-kerjanya semuanya tidak bertanggungjawab. Jadi dia merasakan ingin lagi meneruskan hidup yang seumpama ini, tidak ingin mengubahkan sikapnya. Jalan yang paling senangnya mereka ajar dhamir mereka, ajar hati kecil mereka tiada hari akhirat. Dia paksa hatinya bahawa tiada hari akhirat, sebagaimana yang dinyatakan oleh agama. Jadi jika agama itu mengatakan adanya pada akhirat, buang saja agama, buang agama, nyatakan kepada hati, kepada dhamir bahawa tiada agama, tiada hari akhirat.
senangkah orang yang hidup tanpa agama? Tak senang hidup orang yang hidup tidak ada agama. Tak senang. Orang yang hidup dia bawa ke dalam kubur segala dosa berkaitan dengan manusia, jenayah. Sedangkan dia selalu dengar bahawa pada hari akhirat akan dihukum. Tiada siapa pun yang terlepas daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia bebas terlepas di dunia, tapi dia tidak lepas daripada mahsyar. Senangkah hidup orang yang seumpama ini? Dia tidak akan senang sama sekali. Dia akan senang apabila dia kembali kepada Allah dan dia bertaubat sebelum mati. Dia akan senang pada ketika itu. Inilah dia kelebihan agama Islam. Kelebihan agama Islam apabila menetapkan keinginan bertaubat ini tidak dimiliki oleh sesiapa pun, hanya dhamir, hati ini yang memiliki taubat. Dia boleh bertaubat pada waktu malam, pada waktu siang. Taubat, pintu taubat dibuka kecuali ditutup apabila matahari naik di sebelah timur. Apabila manusia berada pada waktu nazak, pada ketika itu pintu taubat ditutup. Katanya, kepercayaan kepada adanya hari akhirat, dosa dan pahala, pembalasan sama ada syurga atau neraka, menjadikan seseorang pelaku maksiat itu tidak berasa selesa dengan maksiatnya. Ini menunjukkan nafsu lawwamah masih hidup pada pelaku-pelaku maksiat. Dia tidak senang, itu berarti dhamirnya masih hidup lagi. Dhamir ini masih hidup lagi. Dhamir ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan manusia. Kalau dia tidak percaya kepada Quran, kepada hadis pun, percayalah kepada dhamir itu sendiri yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang dia boleh baca kehendak dhamir ini baik dan buruk padanya. Sekalipun sudah dicalar, sudah dimusnahkan oleh kehidupannya sendiri, tapi dhamir yang hidup akan merasakan buruk perkara yang buruk, akan merasakan baik perkara yang baik. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah, dia bertanya bila datangnya hari kiamat itu. Dia bertanya bila datang hari kiamat bukan untuk beriman, tetapi untuk mendidik hatinya jangan percaya adanya hari kiamat. Kepercayaan pada hari kiamat menjanjikan hidup ini sentiasa berada dalam keadaan resah, keadaan tidak senang. Kan iman pada hari kiamat, bila hari kiamat datang apa dah nak jadi kepadanya, bila mati di mana lah nak duduknya, siapa nak semayang kat dia, siapa pula nak mandikan dia, di mana pula akan dibawa. Iklan di masjid, setengah masjid itu, jangan tunggu anda dipaksa masuk dalam masjid untuk disalat 4 takbir. Setiap kali lalu dengan masjid dia duduk baca, jangan tunggu anda akan disalatkan di masjid 4 takbir, bukan salat 4 rakaat, 4 takbir. Bila bacakan hati merasa tak senangnya. Kalau datang mati tu, datang petani-petani orang bawa masuk masjid dengan cara paksa, tak pilih untuk datang masjid dengan sukarela, tidak, tapi dipilih jalan paksa untuk disalatkan. Terutama sekali kita di bandar, kita di Kuala Lumpur ni tak salat di rumah. Dia orang kampung ni sembahyang dia salat di rumah dia. Jadi kempen untuk ke masjid, jangan sampai kita dipaksa masuk masjid untuk diselamat tinggalkan. Persoalan dia selalu ayyana yaumul qiyamah. Persoalan ini biasa sahaja keluar daripada mulut orang yang degil dengan kebenaran, bagi membenarkan sikapnya yang tidak benar. Ini hati ini, hati nafsu al-lawamah ini sebenarnya boleh diajar. Bagaimana untuk diajarkan? Ini pun bomo ni ada satu ilmu dia boleh ajar. Boleh didik budak-budak yang nakal supaya menjadi baik. Bisikkan ke telinga dia sehingga dia tidur. Katakanlah budak ni namanya, kita katanya namanya Muhammad lah. Muhammad orang baik, hingga dia tidur. Dia akan sedar, akan bangkit daripada tidurnya, bangkit seorang yang menyedari apa, dalam keadaan mana dia tidur tadi. Dia akan menjadi seorang pelajar, seorang budak yang baik.
Baik, tak tahulah ni nak nama apa, tapi ada dalam satu ajaran pendidikan yang disebutnya pendidikan apa yang disebut, adalah satu namanya ilmu nafs, ilmu tentang hati, dhamir, ilmu nafsi. Ilmu nafsi ini sebahagian daripada psikologi lah, psikologi dalaman. Satu pendidikan bukan saja budak-budak, tapi orang tua pun, orang dewasa pun boleh dididik dengan cara ini. Cara bisikkan seorang itu dengan suara yang sangat halus pada waktu hingga sebelum tidur, hingga dia tidur dalam keadaan dibisikkan dengan kebaikan, dia akan segera berubah jika dia seorang yang buruk sikap dan perangai. Mungkin juga maksudnya ialah mengejek dan mempersendakan kedatangan hari yang diingatkan. Bila kiamat, pertanyaan yang seumpama itu mungkin benar, kerana itulah yang selalu bermain dalam kepalanya. Mungkin juga dia bertanya itu untuk mempersendakan hakikat yang pernah dinyatakan oleh agama kepadanya. Pengajaran hadis, pengajaran ayat dan saranan. Ayat-ayat di atas memberi beberapa pengajaran dan saranan, antaranya nafsu. Nafsu manusia terbahagi kepada 3 tahap. Maknanya nafsu ini satu saja, tapi tahapnya ada 3. Nafsu satu sajalah, bagaimana boleh pada seorang manusia 3 nafsu? Satu nafsu lawamah, satu nafsu mutmainnah, satu lagi nafsu apa dia lagi? Nafsu 3, dia katanya nafsu manusia. Tak betul 3, satu, tapi tahapnya berbeza-beza antara seorang dengan yang lain. Satu ammarah, ini bagiannya. Al-ammarah iaitu nafsu yang merangsang kepada maksiat dan amalan-amalan yang keji, amalan-amalan buruk dan keji. Selain daripada nafsul ammarah bisu ini, nafsu yang menyuruh supaya melakukan amalan yang buruk, dia ada satu lagi syaitan. Itu kita sebutnya di sini, kita sebutnya qarin. Qarin ini menurut keadaan orang itu qarin dia. Kalau orang tu baik, qarin dia baik juga, nafsu dia baik. Kalau orang itu kaki maksiat, maka qarin itu qarin yang buruk padanya. Qarin, jangan kita anggap, jangan salah faham, qarin ni baik-baik dah, orang yang ada qarin pada dia baik. Tak ada qarin yang baik. Qarin satu saja. Qarin artinya teman rapat begini. Qarin, teman. Kalau dia seorang yang buruk, maka qarin dia buruk juga. Sebabnya syaitan dia mengikut orangnya, ikut orang. Kecenderungan seorang untuk melakukan kejahatan, maka qarin akan merangsang, sesuailah dengan nafsunya, nafsu yang disebutnya al-ammarah. Yang kedua, al-lawamah, iaitu nafsu yang sedar dan insaf, nafsu yang sekali-sekala mengutuk perbuatan yang berdosa dan maksiat, tetapi nafsu ini selalunya datang dan pergi. Dahulu kita lihat apa yang buruk, hati kita pun rasa benci kepadanya. Benci. Setiap kali kita melihat dosa, kita benci. Kita sukakan amal kebajikan. Tapi apakah akan berterusan? Tidak. Inilah dia peranan persekitaran pula, peranan kawan, peperangan orang yang dekat dengan kita. Jika mereka ini mempengaruhi supaya kita melakukan sekali-sekala perbuatan yang buruk, maka hati kita akan berubah daripada baik kepada buruk, disebabkan persekitaran, disebabkan kawan-kawan, disebabkan pembacaan dan sebagainya. Sebab itulah disebutnya di sini nafsu ini 3 tahap. Ada tahapnya, tahap nafsu itu juga baik, persekitaran yang menentukannya. Nafsunya buruk, persekitaran juga menentukannya. Persekitaran ini meliputi kawan-kawan, meliputi persahabatan kita di rumah, pembacaan dan yang membentukkan pemikiran. Semuanya ini termasuk di dalam nafs. Tetapi nafsu ini selalunya datang dan pergi. Dalam satu syair Arab ada menyebutkan,
Dia kata, "Anin nafsi, anil mar'i la tasal, wasal an qarinihi, fa innal qarina bil muqarani yaqtadi." Dan anda jangan tanya tentang sikap seseorang. Cukuplah dengan anda lihat persekitarannya, rumahnya di mana, kawannya siapa, siapa yang selalu keluar masuk dari rumahnya, maka anda boleh baca orang itu sebenarnya itulah persekitaran hidupnya, orang yang selalu keluar masuk di rumahnya, dan orang selalu tempat dia selalu pergi, itu hakikat sebenarnya, qarinnya dan dhamirnya. Betul juga kalau begitu. Kita orang baik-baik, kita suka kawan dengan orang berjudi, katakanlah begitu, judi. Kita tak suka dengar perkataan judi pun kita ngeri. Kita orang tak minum dengan orang yang minum arak, kita katakanlah dosanya begitu. Kita tak suka, hati tak suka. Tapi tak suka ini samalah dengan kita kata tak minat. Pelajar-pelajar dia tak suka, dia tak minat. Banyak dia tak minat. Bila dah ada nak tunggu tawaran universiti, pada ketika itu tak minat, tak pandai. Dulu minat habis, tak ada benda yang tak minat, tak pandai sebut pun minat tu apa benda. Minat sebenarnya boleh dibentuk. Hari ini tidak suka, hari besok kita suka apabila wujud persekitaran ini. Wujud persekitaran dalam rumahnya yang merangsang dia kepada satu pendidikan agama lah. Kita katanya agama orang tak minat ni. Nak hantar sekolah agama, atas tahfiz, orang tak minat. Kadang-kadang ibu bapa pun tak minat juga nak hantar sekolah-sekolah agama. Pasalnya dia kata gaji rendah dulu, gaji sekarang mahal. Dia jadi imam pun orang katanya sekarang ni dah gaji dah naik 54 ke 48 ke apa, tak kerti nak sebut macam tu. Tinggilah maknanya, tinggi. Dulu orang sebut imam ni hampas kalau orang tak mau, orang lari pasal tak mau pakai ketiak, tak mau pakai. Sekarang ni bukan saya tak mau pakai ketiak, dia nak cari ketiak merah tu pula ni. Ketiak merah tu itu naik kedudukan tinggi tu, imam besar. Bukan setakat itulah. Bilal dulu orang sebut Bilal, yang orang tak mau lah Bilal. Tapi sekarang tidak. Jawatan tu dia rebut sekarang ini kerana mudah dapat dan mudah urusan itu. Saya rasa lah, tapi kalau tanya orang berkenaan kerja 24 jam Bilal 24 jam, imam 24 jam, jadi teruk sekali. Betul juga tu pun. Si mutmainnah, nafsu mutmainnah, iaitu nafsu yang tetap kepada yang tetap di atas kebajikan, nafsu yang sampai ke tahap takwa dan tidak berubah-ubah sekalipun sekali bertakwa dan selama-lamanya bertakwa. Oh, ini payah orang mana nak jumpa tahap nafsul mutmainnah yang paling tinggi sekali. Mutmainnah ni tak berubah sikap dia, sikap orang baik sejak dulu sampai akhir hayat. Sikap mutmainnah. Orang lain bertukar-tukar, sekali lawamah, sekali pula amarah bisu, sekala adalah adalah pulanya hak baik tapi tidak mutmainnah. Dia seminggu baik lagi, seminggu mula pergi ke Mekah, baiklah, itulah kita katanya kepada balik Mekah, baiklah. Selama-lama ke tidak dia kena pergi ke Mekah barulah jadi baik umpamanya. Ada. Jadi tidak mutmainnah bagi mereka yang tidak mempunyai kestabilan dalam menuruti tahap nafsu yang baik. Kemudian seterusnya ayat 7 hingga 15. Ayat 7 hingga 15 ni kat ni lah dulu. Kat ni dulu, dan insya-Allah ayat 7 15 ini pun tidak lari daripada tujuan asal bagi juzuk ini, iaitu memperkatakan tentang hari akhirat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسأل علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.